Dua bandar. Hari ni aku main tengok tournament bola sepak di antara tadika untuk Dong Kuala Terengganu. Oish, ada 4 tim di semua sekali. Dan aku pun ada sponsor satu tim iaitu Dong Bandar. Selain daripada player, mak ayah paling semangat sekali. Ni adalah game terakhir untuk tim aku. Sebelum ni kalah dah 2-2 game. Tapi aku mari untuk bagi kata-kata semangat. At least game ni saya menang. Start je game, Dong Bandar mula-mula menyerang. Biasa aku tengok budak-budak ni main. Teringat zaman kita main dulu tadika. Pernah lah main wakil tadika. Ni kita tengok pula adik-adik kita main. Ramai player berbakat cuma kena hasah lagi. Serangan demi serangan dilakukan. Tapi tak ada rezeki lagi. Bagus keeper kita ni. Tiba-tiba pasukan lawan dapat juga free kick. Nasib dok go. Ini serangan daripada Dong Bandar buat. Assist daripada adik nombor 4 Luffy. Dan dijaringkan oleh pemain nombor 7. Lepas dapat gol pertama, semua player pun semakin semangat. Attack punya attack dapatlah free kick berjaya digunakan dan menjadikan skor 2-0. Dan akhirnya Dong Bandar menang dengan skor 2-0. Kami ingatkan dapat nombor 4 sebab kalah dah 2 game. Rupa-rupanya disebabkan menang 2-0 tu, kita berada 3 gol di depan. So kira Dong Bandar berada di tempat kedua. Dan hasil pada tournament ni, beberapa player yang berbakat akan dibawa main untuk Kuala Terengganu. Disebabkan adik-adik ni menang, kita bagilah hadiah sikit. Saya tanya nak kenapa, saya kata majoriti nak soseh pulut. Jadi kita belilah soseh pulut luar tu. Happy adik-adik ni dapat makan. Mana lagi ada geng-geng ni. Sedap juga tengok.